Cakap berkenaan pantang larang, kita selalu sarankan pesakit berpantang mengikut keperluan pesakit tersebut. Kerana tak semua pesakit eczema mempunyai alahan yang sama. Sebagai contoh, katalah A ada alahan kepada makanan. Contohnya telur lah katakan. So, bila dia makan, eczema akan menjadi lebih teruk. So, bila kita tahu tu dan maybe dia boleh buat blood test yang menunjukkan dia memang alahan kepada telur, maka kita advise dia, kita nasihatkan dia supaya dia mengelakkan makanan tersebut. Contohnya kalau B, bila dia makan apa-apa makanan pun tak ada masalah. So itu dia tak perlu pantang. Tetapi bila dia pergi bermain dengan kucing, eczema dia akan lagi teruk. Dari segi pantang larang, kena mengikut keperluan masing-masing. Tak ada pantang larang yang sama untuk semua orang. Semua akan bergantung kepada apa yang pesakit itu alami sendiri. Nasihat saya adalah untuk pesakit-pesakit mengalami masalah kulit untuk mendapatkan diagnosis yang betul dan mendapat rawatan yang sebaiknya mengikut keperluan pesakit tersebut untuk mendapat kesembuhan yang kita hendakilah tanpa masalah-masalah yang kita tak nak tengok complications, side effects macam itu.